Bisa Kang Kim Sang dan Jerry Kang dari Kang Financial Advisory dan CC Advisory. Hari ini kita punya isu ialah loss of income. Jadi di Malaysia ada produk insurans yang cover loss of income. Ya, jadi ini adalah topiknya. Jadi ya, ada di Malaysia terdapat beberapa produk insurans yang melindungi kehilangan pendapatan. Ya, jadi satu income protection ya like disability insurance ya, membayar sebahagian pendapatan bulanan anda jika anda tidak dapat bekerja akibat sakit atau kecederaan ya. Contoh ya, kita boleh dapat di Great Eastern dan Prudential, AIA dan lain-lain. Okey. Kedua, critical illness insurance ya, membayar lump sum jika anda diagnosis ya penyakit kritikal ya seperti kanser, stroke, serangan jantung ya. Wang boleh digunakan untuk menampung kehilangan pendapatan semasa rawatan. Ya, ketiga, medical card, hospitalization insurance, walaupun tidak ganti pendapatan secara langsung, ia mengurangkan beban kewangan semasa anda tidak bekerja kerana dimasukkan ke hospital. Ya, keempat ialah personal insurance. Ya, cover kehilangan pendapatan akibat kemalangan termasuk allowance hospital harian dan pempasan kecacatan kekal. Ya, kelima, mortgage reducing term rider MRTA ya. MLTA khusus untuk melindungi peminjam rumah jika anda meninggal atau cacat ya. Keenam ya, SASCO ya, Pekeso ya. Ya, okey. Bukan insurans swasta tapi cuma mandatory pekerja cover kehilangan pendapatan akibat kemalangan pekerja atau penyakit pekerjaan. Jadi sampai sinilah. Sila like, subscribe dan sokong. Terima kasih.